قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة. Hai, Assalamualaikum. Saya Emilia daripada Al-Mutahidah. Sekarang kami ada pameran di Surau Hidayah, Taman Sri Puchong. Sekarang ni sempena pameran kami buat di sini, kami akan buat satu game dengan adik ni. Okey, kita kenalkan adik ni dulu. Adik nama siapa? Nur Zara Yasin binti Muhammad Syahi. Okey, adik asal daripada mana ni? Duduk kat mana ni? Kat Puchong. Puchong. Okey, boleh tak kalau kita nak buat game dengan adik sempena Maulid Rasul ni? Boleh? Boleh. Okey. Dalam botol ni kita ada beberapa soalan. Jadi kita nak pick soalan ni untuk adik. Adik boleh tak bersedia tak? Bersedia. Okey, kita cuba soalan pertama yang adik akan pick random dalam ni Okey, cuba adik ambil satu. Okey, adik bacakan. Apakah nama kitab yang suci diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, apa jawapan dia? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Jawapan dia kitab Al-Quran. Jadi betul. Okey, kita cuba soalan kedua. Okey. Apakah nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawapan dia? Aminah binti Wahab. Ya Allah, pandainya adik ni. Adik, boleh tak ambil soalan ketiga? Kita cuba lagi. Kita nak uji betapa latar belakang kan. Di gua manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama? Di gua mana? Di Gua Su. Di Gua Su. Betul ke salah bukan Gua Su, dek. Jawapan dia yang sebenar adalah Gua Hira. Okey, kita tak apa, kita boleh sama-sama mengingati, belajar balik. Okey. Sempena Maulid Rasul ni, semoga kita dapat mengingati, pelajari balik kisah-kisah latar belakang Nabi supaya cinta kita ni menambah, dapat dekatkan diri dengan Allah. InsyaAllah sampai di sini sahaja sempena Maulid Rasul ni, perbanyakkan selawat. Okey. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada adik Zara kita kerana sudi untuk berkongsi jawapan dengan kita. Terima kasih kita ucapkan. Sama-sama. Okey, bye. صلوات الله وسلامه عليك يا